Okay, so bekas pelajar akademik Fantasia. So saya mau tanya apa perancangan Abby sekarang? Okey, perancangan alhamdulillah selepas Akademi Fantasia tu saya banyak saya sehingga sekarang sudah 6 tahun berlalu dan saya masih lagi bertapak di dalam industri ini dan saya bersyukur sebab semakin hari semakin ada benda-benda baru di dalam industri ini yang saya faham dan saya juga selain menyanyi saya juga merupakan seorang pelakon, seorang pengacara. Dan sekarang ini saya bergelar penerbit. InsyaAllah dalam masa terdekat ini saya akan menerbitkan telefilm bertajuk Cinta Ujung Borneo dan juga sebuah drama yang bertajuk Lara Balung River. Ini akan menjadi first baby untuk syarikat saya, iaitu syarikat Empire Bayu M9 Berhad. Dan kalau cerita pasal perancangan tu, sekarang ni saya lebih ke arah membesarkan lagi saya punya membesarkan lagi syarikat saya lah. Saya lebih berjuang dalam industri ini lebih melalui saya punya syarikat, iaitu Empire Bayu M9 Berhad, di mana insyaAllah perancangan untuk masa depan saya ingin menerbitkan filem untuk negeri Sabah, filem yang bakal menjadi box office dan juga filem yang akan menjadi satu filem yang akan membuka mata dunia, bukan saja filem yang untuk Malaysia, tapi ya satu filem yang besar. Dan sebab orang bilang pelan-pelan lah kan, kita tengok juga rezeki dan kita tidak boleh terus kita belajar dulu. Dan alhamdulillah sekarang ni saya sudah menerbit untuk RTM dan jadi saya minta kepada semua penonton-penonton jangan lupa teruskan mendoakan saya. InsyaAllah saya akan buktikan satu hari nanti Sabah adalah sebuah hub terbaik untuk filem di dunia, insyaAllah. Ya, itu dia harapan. Okey, jadi apa pula cabaran untuk menerbitkan rancangan khususnya di bumi Sabah ni? Apa cabaran yang besar yang Abby pernah lalui? Okey, kalau kita cerita pasal cabaran tu, cabaran ni memang tak pandai habis lah kan. Macam-macam cabaran lah. Okey, kalau mau cerita pasal kalau kita mau buat filem ataupun apa-apa karya dari Sabah ni, dari segi orang bilang kalau sumber-sumber tu memang tidak ada masalah sebab Sabah memang kaya dan unik dan ianya pun diakui oleh pembuat-pembuat filem di Malaysia dan juga di Nusantara ni, malahan di dunia semua orang cakap di Sabah ni memang unik kalau dibuat filem. Tapi cabaran dia tu ialah bagaimana kita mohon orang bilang macam banyaklah, ada satu dari segi model kan, tapi semuanya tu boleh diatasi kalau ada kemauan. Orang bilang di mana ada jalan di mana ada jalan sudah kemauan gitu. Kalau salah pun kita tukar sikit lah, sekarang sudah zaman moden. Okey, jadi sesibuk mana pun Abby kan pernah fikir pasal kahwin kan? Baru tadi saya fikir pasal kahwin di belakang pentas. Ya, baru terfikir. Saya bukan fikir siapakah calon tu. Tapi saya fikir fikirlah macam mana bilalah saya akan kahwin dan akan menamatkan zaman bujang saya kan. Macam gitulah. Ya, insya-Allah ya. Okey, jadi saya mau tanya ini soalan khas sudah berpunya ke atau macam mana ni? Setakat ini belum ada lagi. Belum ada, tapi kawan tu banyak. Saya ada beberapa orang kawan. Ya, saya ada beberapa orang kawan yang kalau ada jodoh tu insya-Allah akan jadi isteri saya lah. Tapi saya belum bercinta dengan dia lah. Saya belum bercinta dengan dia orang, cuma kawan, kenal dulu orang bilang kan. Salah seorang dia seorang ustazah. Jadi tapi tengoklah insya-Allah kalau ada jodoh saya akan kahwin ya, tapi belum tahu lagi bila. Ya. Okey, berikut adalah perkembangan perancangan Abby. Teruskan menyokong Abby.